Assalamualaikum. Hari ni petang ni tengok-tengok kebun je. Tengok pokok pisang. Aku tak ada masa lagi nak buang daun ni. Tengok esok kot. Baju tak ambil lagi, baju tak ayam. Tanah macam ni kena pakai baju tak ayam. Tak boleh tak ada baju tak ayam. Dia berbatu dan berpasir. Dia kok mana pun kena ada juga tak ayam. Tak ada tak ayam, tak mau. Ni baru balut semalam. Ada berapa pisang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
12, 13, 14, 15, 16. Atas ada 2, 3, 16, 17, 18, 19. Tanda jugalah. Atas tu ada pisau tanduk 2, pisau nangka 1, 16, 17, 18. Oh, 18. Yang tu tak ni lagi, tak keluar jantung lagi. Ni pun nak kena bubuh lagi baju. Nak bubuh racun. Hari tu ada racun tak mati. Racun beli kat TikTok. Rupanya tak mau lah racun beli kat TikTok. Racun Ecomax cair. Tipu kuat kat TikTok ni. Malah aku beli lah. Beli Ecomax kat kedai. Yang ni tidaknya dia besar dah. Besar, lebih kurang besar tu. Kinzi pula dah mari. Ni sodok pokok pisang ni. Ni keluar tanak baru. Oh, ni baru lepas bubuh baju tak ayam hari tu. Nak bubuh baju buah pula. Ni pokok pisang apa? Sabu. Tak buang lagi anak dia ni. Yang ni baju tak buah lagi. Nak bubuh baju buah nanti. Yang ni sabu ni tak bubuh ni lagi. Tak bubuh baju lagi. Tak banyak lagi sabu. Mati. Ni pisang raja dua ni. Ni pisang raja. Ni pun tak bubuh lagi apa? Baju. Yang ni yang terik hak mula itu. Bantuk sikit kena banjir, tapi berbuah kok. Ni ada pisang abu itu ni, tapi tak mau hidup yang kat sini. Kena banjir kejap hari tu. Mungkin dia masam sikit apa. Dia punya umbuk tu masam, tak mau hidup tu. Ni ada pisang abu. Ni nak buang lagi anak ni, nak masuk. Aku nak bubuh baju buah nanti ni. Tengok esok lah. Nak mancing tak boleh lagi sebabnya air surut. Aku tak berminat kalau air surut ni. Oh. Buah anak tinggal 2 pokok. Buah anak masuk baju. Baju buah. Ni elok dah boleh buah baju buah ni. Kat atas tu ada serai. Kita tengok kebun je hari ni. Nak sulam lagi ni. Nak ambil anak tu, nak sulam, nak letak tengah ni, hak mana kosong. Sementara musim apa ni, musim panas ni, sebelum mari musim terkujuh nanti. Dan hidup elok. Mari musim terkujuh ni, banjir hapuh ni. Hapuh pokok pisang ni. Sampai ke tebing atas tau. Sekali ni mari banjir. Ingat apa? Boleh sulam lagi ni tau. Situ boleh lagi banyak lagi. Tu aku duk simpan anak-anak kan. Nak pisang abu ni. Okay, aku simpan 2 pokok lah. Tu anak-anak pisang nangka tu semua aku simpan. Aku nak kalih nanti. Tu tengok tu banyak tu. Tu anak tu nak pisang nangka ni. Yang ni nak kalih nanti ni. Sebab dia dah berbuah dah, boleh ambil dah. Oh, yang ni boleh ambil. Oh, tengok baju, ada lagi baju.
Kubur baju buah ni. Tengok sikit. Ni ada dah tanda. Oh tengok. Oh boneh molek. Kita buka sikit. Oh tengok. Balut elok sikit. Bila kita balut kan, dia jadi elok sikit lah. Dia besar. Wah. Ni ada berapa tanda? 1, 2, 3. Tanda lah sikat. 1, 2, 3, 4. Yang ni agak kecil sikit lah. Sebab ujung Tapi biar dia besar dulu. Dalam 4 tanda, 4 sikat, 5 sikat gitu lah. Tak banyak. Sebab kurang baju. Bubuh baju mari banjir. Bubuh baju mari banjir. Mana mau. Mula hari tu dah tahu dah terik ni. Dah ada pengalaman ni kita. Ni boleh lah. Kita tahu lah dia belum masa nak banjir tu bila. Tengok belah atas pula. Yang ni pisang apa ni? Oh ada jantung dah ni. Ni pisang ni apa? Pisang mah apa tu? Yang orang nak buat gulai. Pisang apa aku tak ingat. Pisang Bantan. Ni pisang Bantan. Aku saja ni lah. Saja malah buang biar dia berumpun sini. Yang ni pun baru tanah hari tu. Sebulan lebih ada dah ni. Ni ada serai. Bakar sikit. Mana lagi kita ada. Bakar sikit. Hujan tadi sekejap ni. Nak mancing tak boleh lagi kawan. Nak mancing tak boleh lagi. Jadi puasa. Nak buah baju lagi. Serai ni pun bawah tanah hari tu. Babi roto hari tu ni. Habis. Serai punya roto. Hai. Dia ingat ubi ke apa? Ni pun nak sulam lagi ni. Anak ni duk simpan anak ni boleh ambil esok boleh ambil Kalih bos ni. Yang ni dah ambil dah itu anak. Ni bisa tanduk dah keluar jantung. Yang ni kuat lubang siap-siap. Nak direct sampai sana. Anak banyak kena kalih. Ni kurang air. Tak bersiram. Layu sikit tapi dia akan naiknya ni. Sebab tanam tak buang apa. Apa ni? Dia punya akar tak buang Yang ni tak keluar lagi. Ni besar nangka. Yang ni besar ni. Besar otang dia. Yang ni besar tanduk. Tak tahu yang keluar. Yang keluar buah gedak ni. Besar tanduk jadi kau. Tak tahu yang keluar gedak buah ni. Kecil nampak. Punya jantung. Ni bisa nangka. Ada berapa sikat 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 sikat. Serai ni ada orang dah ni. Hantar kedai-kedai lah serai ni. Ada satu kedai tu duduk minta bagi ke dia. Bunga kantan tak ni lagi. Bunga kantan. Jadi bubuh je tak ayam jadi serai. Tak ada masa nak cari
customer. Sibuk sikit kerja. Tak ada nak cari customer. Ni ada bunga pokok kantai ni, pokok ketik sikit sepokok. Ada tanam sana. Mari banjir tu tak mau juga. Betik tak mau banjir. Pokok kantai ni ada serumpun sana serumpun. Sorry kawan aku buat video macam ni. Oh, ni dalam sebulan lebih ni. Ni semua kalih lah ni, kalih. Ambil anak itu kalih. Bubuh baju tak ayam mula-mula. Kena bubuh baju tak ayam juga, pasir. Baru dia jadi lembut sikit tanah tu Baru dia ada jadi kasiak sikit. Tu ni dalam 2 bulan, sebulan lebih ya. Mula-mula kena siram kot lah kali-kali. Tu bubuh tak ayam keluar tu anak. Lalang ni hak jenis terberau ni hak ni jenis degil. Cepat pula tu naik. Ni ada berapa sikat? 1, 2, 3, 4. 4 sikat. Esok baru nak buang jantung balut. Tu pisabu. Pisabu ni okey lah tanam sekat sini kat aku rasa. Sebab apa? Dia banjir pun dia boleh tahan pisabu ni. Tengok. Ni bekas babi ni. Tengok dia gigit. Sabu. Itu kecil lah. Yang ni bau kalih tu. Dia dah keadaan macam ni biar. Nanti dia akan jadi biar. Tengok ni tunah Tunah dia biar. Aku nak kalih lagi bubuh ambil anak tu. Bubuh sini. Sabu dia boleh tahan. Air kuat besar pun dia boleh tahan. Sabu ni. Kaloi banyak ni kawan tu. Cuma aku malas nak ni. Aku cadang nak buat jugalah kolam kat sini. Kolam jaring kan, gunung pelampung. Tapi aku tengok keadaan air duk naik. Naik gila-gila punya air sini. Tak boleh lah belur. Kalau belur ikan tu, dia boleh akan jadi pecah. Air naik sampai tebing tu, bayanglah. Ni boleh bubuh lagi ni. Nak bubuh selam sama ni, tepi ni. Tak ada nama kerja. Kebun besar ni pun tak jenuh nak jaga kawan. Nak jaga jenuh kebun walaupun besar ni pun. Main banyak pokok ni. Antara kol tak bubuh lagi. Tak aku kena cikar tokar tengok. Kulat daun. Tak beli lagi lah tu apa. Antara kol tu ubat tu. Tak ada. Bukan tak ada duit ada. Nak beli nanti nak kena sembuh antara kau. Tidak habis daun. Dia bukan apa, dia makan daun. Dia jadi kecil lah pokok. Nak kena sembuh. Buang dulu baru sembuh. Buang dulu hak yang daun kena ulat tu Lepas tu sembuh antara kau. Nak sembuh kok dalam 2-3 hari ni. Besar ni pun jenuh nak jaga. Ingat apa? Main seorang kerja lagi. Kebun lagi. Nak buat konten aku tak boleh buat lagi lah konten. Sebab air surut. Aku tak berminat mancing air macam ni. Ni ada berapa sikat? 1, 2, 3, 4 sikat. Yang ni boleh ni. Dalam sebulan lagi boleh ambil dah ni. Ni ada orang tepah dah. Ni mungkin sebulan lagi 3 ni jalan dulu. Buah elok tengok. Walaupun dia kena banjir, aku buah baju buah Walaupun kena banjir tengok. Buah elok. So-so besar kau. Tengok elok. Ada 4 sikat Tapi kena buah baju. Walaupun kecil dia jadi kau Kau berjaya aku punya pertanian ni. Aku pun ikut-ikut orang. Bukannya tahu sangat pun. Anak ni aku saja simpan. Aku nak kalih nanti. Aku nak penuhkan dekat semua sini Nak penuhkan pisang nangka semua. Ni ada burung ni. Burung titih. Duk telur atas biarkan dia. Okey lah kawan. Nanti ada masa baru buat konten mancing.
Ikan tak mau makan sekarang ni sebenarnya. Relax dulu, tunggu musim tengkujuh. Ada musim dah mari musim tengkujuh nanti, baru kita buat konten ikan pula. Gian juga sebenarnya nak tarik ikan, tapi nak macam mana, keadaan tak mengizinkan. Okey kawan, balik dulu. Gelap. Okey, kita jumpa lagi di lain hari dan lain video. Lain episod. Aku main render kan ni, buat rekaman ni kawan. Tak rancang pun, saja seronok. Ni pisang embun ni. Pisang embun macam pisang nangka sikit. Pisang embun. Okey kawan.